Pernah tak kau orang rasa terbakar bila makan cili, tapi sebenarnya tak ada api pun? Rasa pedas tu bukan suhu sebenar, tapi silap faham badan kita. Rahsianya terletak pada satu bahan kimia ajaib, capsaicin. Capsaicin ni ada dalam cili, dialah yang buat kita rasa panas tu. Bila kita makan cili, capsaicin akan tipu sensor sakit dalam mulut kita. Namanya reseptor TRPV1. Reseptor ni tugasnya kesan haba berbahaya. Jadi, bila capsaicin terikat dengan TRPV1, dia hantar isyarat bahaya, panas, ke otak. Otak pun percaya bulat-bulat, terus hantar arahan, keluarkan peluh KEMBANGKAN salur darah. Sebab itulah muka kita merah, berpeluh-peluh. Tapi sebenarnya, suhu badan tak naik pun. Ini cuma trik kimia. Uniknya, badan kita juga akan keluarkan endorfin sebagai respons kepada rasa sakit ni. Endorfin ni lah yang buat kita rasa seronok, macam high sikit lepas makan pedas gila. Sebab tu ramai ketagih makan pedas, dari mi segera sampai masakan kampung. Pedas dah jadi sebahagian dari hidup kita. Jadi, lain kali makan cili, ingatlah, kau bukan kepanasan, tapi tengah kena tipu dengan sains. Hebatkan kimia dalam dapur kita.